Kasut Speed Session dengan carbon nylon fiber plate. Dia punya stiffness pun lebih kurang kasut carbon plate, tetapi harga murah sangat berbanding kasut-kasut carbon plate. Ini adalah kasut X-Step 2.0 dan sumpah sangat membantu untuk training speed, interval, fartlek dan time trial. Walaupun ada plate, kasut ni masih selesa gila dengan midsole dia tebal dan lembut weh. Material mesh atas ni sangat breathable, literally boleh nampak lubang-lubang untuk pengudaraan di sekeliling kasut ni. Tapak dia pun diperbuat daripada material getah yang sangat grip. Aku rasa kalau hujan pun tak ada masalah ni. Dari bahagian bawah ni kita dah boleh nampak tau carbon nylon fiber plate ni. Even daripada tepi dekat midsole ni pun kita boleh nampak tau carbon nylon fiber plate dia ni. Dia ada terkeluar sikit tau, tengok ni. Kalau ketuk-ketuk ni memang rasa dia keras dia tu. Walaupun ada plate, tetapi stability kasut ni bagi aku masih baik tau. Untuk orang yang ada pace besar pun macam 6, 7, 8 pun masih sesuai tau nak pakai kasut ni. Tapi dia tak apa sesuai lah untuk orang yang baru betul-betul baru nak mula. Pastikan kaki tu dah biasa berjogging walaupun slow. Barulah boleh pakai kasut ni untuk training speed pula. Memang best pakai kasut ni sebab dia ringan, padu dan plate dia ni akan tolak kita untuk berlari dengan lebih laju tau. Dengan harga yang sangat murah, kasut ni lah kasut paling berbaloi sekali untuk speed session tau. Kalau korang minat juga dengan kasut X-Step One Piece 2.0 ni, korang boleh tekan kat background ni.